Inilah kisah hidup aku, seorang pekerja yang telah dibuang akibat tidak amanah ketika bekerja. Ingat, rasuah membawa pada. Sama-sama kita saksikan sebagai pengajaran bersama. Okay, PSTM ada nak buka tender kawasan pembersihan kampus kita. Jadi kita kena buat satu tender untuk orang berminat untuk beli tender ni, dan ada projek dengan kita lah. Okay, so kita ada satu tender ni. So dah berapa banyak bajet yang kampus ini keluarkan untuk tender ni? Bos ada beritahu kata lebih kurang 200 ke 300 ribu untuk tender pembersihan ni. Banyak juga yang dikeluarkan. Saya rasa kita akan membuatkan penjualan ataupun pembidaan tender ni secara terbuka kepada syarikat-syarikat yang berminat untuk membeli tender ni. So, ada apa-apa cadangan lagi tak? Saya rasa dah setuju dah tu. Kita buka open tender untuk syarikat-syarikat pembersihan yang berminat untuk join tender ni. Saya rasa itu pun dah cukup bagus. Betul-betul. Okay, saya setuju dengan pendapat korang berdua. Halo, Assalamualaikum Nasri. Oh ya, aku ada berita baik ni. Ya, hello tuan. Waalaikumsalam. Ya tuan Aziz. Kampus aku ada buka tender baru, tender pembersihan. Ada tender baru tuan? Oh, tender baru, tender pembersihan. Berapa kos tuan? Kalau bajet kami dalam 200 sampai 300 ribu lah. Oh, bajet dalam 200 ke 300 ribu. Oh, kalau saya nak letak tu, nak letak ke apa tuan? So, pendapat aku, kau bidar lah dalam 280 ribu ni tu. Ikut bagi cukup bajet kami. 280 ribu tuan. Ah, boleh tuan. So, nanti bila kau menang, kita bedak lah dulu. Apa susah? Apa? Consider tuan. Itu macam mana tuan? Macam biasa tuan kita kan. Tak ada hal tuan. Kita macam mana kita boleh dua tuan. Hahaha. Alright. Baik. Baik tuan. Alright tuan, terima kasih tuan Apa ni? Beli je. Kalau ikut okey kan. Jack, aku rasa aku macam ternampak seorang staff USTM ni macam berkelakuan pelik. Tuan ni betul. Ada bukti lah. Aku ada tak gambar ni. Kau tengok? Boleh? Jack, so ni lah gambar yang aku dapat lah. Dia macam tengah call seseorang. Lepas tu aku nampak dia tengah buka file. Aku tak tahu lah file apa tu. Kau rasa apa benda tu? Aku rasa tu macam file tender lah.
Yang USTM punya, yang terbaru. Tu bukan maklumat sulit lah. Tu lah. Kalau macam tu bahaya lah. Nak aku buat apa? Ikut aku. Kau report je lah, bukti pun dah ada. Boleh lah. Ya. Okay, Assalamualaikum tuan. Ni pejabat SPRM ke? Okay, so saya nak report berkenaan berkemungkinan dekat USTM ni. Mungkin seorang staff USTM ni terlibat dengan rasuah. Ya, saya ada bukti dia. Bolehkah tuan datang ke pejabat ni untuk mengecek situasi ni? Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih untuk hadir pada hari ini untuk kita buat pembelian tender kawasan pembersihan USTM bagi tahun 2025. On the Fury Road, we're on a spree. The wasteland's our playground, can't you see? The engine's a beast, let out a plea. In this apocalyptic speed, we're setting free. Okey, tanya Encik Nasri pada syarikat Chen Service yang mengenai bidaan tender kawasan pembersihan USTM kita kali ini. Pada Encik Nasri. Assalamualaikum. Kami dari pihak SPRM, kami mendapati bahawa Encik melakukan kesalahan rasuah. Kami mendapati aduan bahawa Encik melakukan salah guna tender. Baiklah tuan. Saya akan berikan kerjasama saya. Assalamualaikum Encik Nazrin. Kami daripada pihak SPRM, kami mendapati ada aduan bahawa Encik melakukan kesalahan rasuah. Boleh buat aduan bahawa Encik sudah bersubahat dengan seseorang staf daripada USTM. So kami ingin Encik memberi sama dalam menangani masalah ni. Encik tahu Encik telah buat kesalahan apa? Saya tak tahu Cik. Boleh tuan beritahu saya apa masalah saya? Di dalam laporan, saya dan pihak SPRM mendapati bahawa Encik melakukan kesalahan rasuah, iaitu menyalahgunakan tender. Kesalahan rasuah berkaitan dengan tender. Tapi tuan, saya tak pernah buat benda tu tuan. Tuan ada bukti ke saya buat rasuah tu? Tapi Encik, pihak SPRM ada bukti video dan rakaman daripada rakan sekerja Encik bahawa Encik telah masuk ke bilik fail dan melihat tender. Bukti? Saya tak percaya semua tu. Kalau ada bukti tu, tuan tunjukkan kepada saya. Bukti Encik, semua bukti yang telah dikumpulkan oleh SPRM semuanya ada di dalam telefon ini. Baiklah tuan, saya mengaku saya telah melakukan rasuah. Saya bersalah dan salah guna kuasa saya dalam pembelian tender. Saya telah bersubahat dengan Encik Nasri daripada Chen Service. Saya minta maaf tuan. Okay. Saya mendapati bahawa Encik Nasri
sudah bersebahat dengan Encik Aziz daripada USTM atas pembelian tender pembersihan tadi. Saya bersebahat dengan Encik Aziz. Boleh berikan bukti boleh tuan. Macam mana saya boleh bersebahat dengan Tuan Aziz? Okay. Semua bukti dia ada dalam ni tau. So Encik Aziz pun sudah memberitahu bahawa awak juga sudah bersebahat dalam kes rasuah ini dan ia sangat berbahaya tau untuk bagi kami. Kalau macam tu soal saya mengaku atas kesalahan yang saya lakukan dengan Tuan Aziz itu, dengan itu saya menyerahkan diri Tuan.